Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Buah mempelam, buahku ini diletak pula di atas peti. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Al-Amin bin Muhammad Ashraf. Saya menikmati usia 9 tahun dan menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Baginda yang terletak di Umay Melaka. Kos sekolah saya ialah MBA 1077. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita dan melukis. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar perubatan. Kalau bukan kerana buku, tidaklah tokoh berilmu. Kalau bukan kerana hati, tidaklah saya berada di sini. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca. Buku yang berjaya menawan hati saya yang bertajuk Putra Danish dan Villa Fantasi. Penulis buku ini ialah Ida Munirah Abu Bakar. Buku ini diterbitkan oleh PTS1 Sendirian Berhad. Harga bagi sebuah buku ini ialah RM25 dan mempunyai 153 halaman bercetak. Tema yang saya perolehi daripada buku ini ialah kegigihan. Kegigihan dapat ditunjukkan oleh Danish semasa mengubah dirinya dengan lebih baik. Watak utama dalam cerita ini ialah Putra Ahmad Danish bin Abu Bakar yang berusia 10 tahun. Buku ini mengisahkan tentang pengembaraan Putra Danish di Villa Fantasi. Kisahnya bermula apabila keluarganya berpindah ke sebuah rumah bangun tersebut. Rumah bangun tersebut diwarisi oleh ibunya, Puan Mimi, selaku anak tunggal dalam keluarga tersebut. Kemuncak adalah sangat Danish dibuli di sekolah kerana rakan-rakan yang menyangkakan rumah bangun tersebut adalah berhantu dan menggelar Danish sebagai budak rumah hantu. Danish kerap dibuli di sekolah kerana sikapnya yang penakut dan malu. Namun, Pak Karim adalah salah seorang yang berusaha untuk membantu Danish dalam mengubah dirinya dengan lebih baik. Tambahan pula, terdapat 8 buah bilik yang perlu mereka dua kunjungi. Di setiap bilik mempunyai kisah dan pengajaran dapat dipelajari oleh Danish. Danish telah berjaya menempuh 8 cabaran yang berbeza. Di setiap bilik, keazaman dan kegigihan dapat ditunjukkan oleh Danish akhirnya membuahkan hasil. Danish telah berjaya menjadi seorang yang lebih berani, bijak mengawal emosi, bersikap lebih disiplin dan lebih menghargai orang-orang di sekeliling. Antara perkara yang menarik perhatian saya dalam buku ini adalah apabila Danish dan Pak Karim melewati bilik nombor 2. Mereka terdampar di sebuah pantai yang sangat cantik. Tetapi tiada seseorang pun manusia yang berada di situ. Oleh kerana sudah 4 hari mereka di situ, Pak Karim menasihatinya agar jangan bermalu untuk bertanya pada haiwan-haiwan yang berada di situ. Danish pun membuat demikian. Akhirnya, mereka berdua berjaya keluar daripada pantai tersebut. Baiklah, pada pendapat saya, buku ini sangat bagus kerana ia membuktikan bahawa tiada yang mustahil untuk seseorang itu berubah ke jalan yang lebih baik. Sikap Danish yang lebih banyak berubah menjadi manusia yang lebih baik wajar dicontohi. Selain itu, saya sangat tertarik dengan grafiknya yang banyak dan berwarna, seolah-olah saya turut berada dalam pengembaraan Danish. Akhir kata, saya ingin katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan cerita yang mudah difahami. Sekian, terima kasih.